Skuter ni memang best. Boleh masuk dalam kereta. Bila korang dah sampai tempat taman rekreasi tu, kita boleh buka balik. Kat sini dah ada lock, korang dah tekan je, tolak ke depan. Okey. Yang aku ambil ni colour hitam guys. Sekarang aku akan unboxing satu lagi. Yang ni untuk aku nak bagi dekat bini aku guys. Yang ni kita ambil colour lain lah. Yang ni aku ambil colour putih lah. Yang penting sekali kalau korang nak beli, yang boleh lipat. Senang nak bawa ke mana. Dia jenis bergetah kat sini kan. Sini dah ada lock dia. Kita tekan, dia akan masuk lah. Ulang step ni untuk kiri dengan kanan dia. Okey, memang terbaik. Lepas tu nak buka dia, sama step dia. Kita longgarkan dulu. Lepas tu kita tarik ke depan. Okey, dia akan lock lah. Lepas tu baru kita ketatkan sini dia. Dia ada dua option, yang tak ada brake boleh, ataupun yang ada brake tangan. Bila korang tengah bergerak tu, korang boleh pijak untuk korang brake lah. Dia ada safety kat sini. Dia punya board ni, dia ada sandpaper tau. Bila korang pijak, dia akan melekat lah. Memang terbaik. Lepas tu, dia punya handle ni korang boleh tinggikan dia. Korang longgarkan dulu. Lepas tu dia ada 1, 2, 3 step guys. Nampak oh. Lepas tu, ikut kesesuaian korang nak tinggi ke rendah. Lepas tu kita lockkan balik. Lepas tu sini dia ada satu dia punya stand guys. Untuk dewasa boleh, kanak-kanak boleh. Kita tinggal brake atau pijak ke belakang ni untuk kita berhenti. So dekat mana aku dapatkan skuter ni? Untuk dewasa, kanak-kanak, dia ada colour lain. Putih ada, hitam pun ada. Boleh lipat, korang boleh tekan link kat bawah.